adalah perang saudara sesama Islam. Nah, bagaimana sesama Islam ni terbelah ideologi dia? Dia tidak terbelah ideologi, dia terbelah adalah kerana kedudukan etnik. Nah, kenapa dia terbelah kerana kedudukan etnik? Kerana selama 30 tahun, Rapid Support Force ni, dia ada kawasan yang telah dimandatkan oleh bekas presiden yang digulingkan, Omar Bashir. Jadi 30 tahun mereka takbir Sudan Selatan. Nah, mereka takbir wilayah Darfur yang kaya dengan emas. Dan kemudian Presiden Omar Bashir ni membenarkan perniagaan emas oleh Rapid Sudan Force ni dijalankan sendiri. Mereka banyak jual emas pada UAE. Okey, manakala tentera rasmi yang dipanggil sebagai Sudanese Army ni, mereka berkhidmatlah kepada bekas Presiden Omar Bashir. Bila Omar Bashir ni dianggap sebagai diktator dan masyarakat barat dan dunia mengedakan sekatan kepada dia, maka jualan minyak Sudan ni lumpuh. Bila jualan minyak Sudan ni lumpuh, Sudan mula berada dalam keadaan krisis ekonomi dan kemiskinan. Maka rakyat bangkit. Yang sebelah RSF pun bangkit, yang sebelah Army Sudanis pun bangkit. Maka jatuhlah presiden. Kemudian naik seorang presiden sementara, tapi digulingkan. Sejak tu pihak Sudanis Army ni, Arab Muslim ni, mengisytiharkan mereka adalah pemerintah Sudan. Tapi mereka tahu mereka ada kawan di sebelah sana, iaitu di kalangan African Muslim yang ada di Darfur. Tapi kerana kedua-dua negara ni masih lagi menghadapi sekatan, maka mereka berebut sumber kewangan daripada persekutuan. Kerana Rapid Support Force yang sebelum ni mempunyai kawasan otonomi yang telah diiktiraf oleh bekas Presiden Omar Bashir juga mengalami kekurangan wang. Maka mereka mencapai satu persepahaman dalam nak buat perjanjian. Perjanjian perkongsian kuasa dan perkongsian ekonomi. Tapi oleh kerana tentera kerajaan yang memerintah, dia tak mempunyai wang yang cukup untuk membiayai keperluan Darfur. Bila saya sebut Khartoum, berarti Arab Sunni. Saya sebut Darfur, berarti Afrika Sunni. Mereka tak boleh berkongsi kerana negara ni terhimpit oleh tekanan ekonomi yang sangat besar. Maka berlaku perang saudara. Dan perang saudara ini adalah perang ekonomi. Yang mana kemudiannya menjadi bertambah buruk kerana orang awam pula menjadikan ini adalah perang etnik. Berarti dia mula-mula dua pihak tentera saja. Kemudian orang awam menganggap siapa saja yang berdarah Arab, maka dia bermusuh dengan mereka yang berdarah Afrika. Walaupun kedua-duanya Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, gambar datang daripada Darfur kan dia punya hidung adalah hidung Afrika. Hitam. Kalau tuan-tuan tengok tentera yang datang daripada daripada Khartoum, mereka hitam juga tapi berdarah Arab. Okey, itu saya jelaskan untuk faham. Sekarang Sudan dah berpecah juga kepada 3 bahagian. Tapi ada wilayah kecil saja. Yang mana kawasan ni dia mengisytiharkan diri mereka neutral. Mereka ada senjata. Mereka mempertahankan kawasan kecil mereka di tenggara Sudan untuk tidak terlibat dalam perang sama ada Arab ataupun sama ada Afrika. Jadi rumit untuk menyelesaikan kes Sudan. Tapi kita harap cepat dilaksanakan kerana kalau Sudan ni dibiarkan, dia akan berpanjangan sama seperti